apa. Tak apa ingat lah kak. Tengok video tak? Tak video. Boleh bunyi ke? Ha? Berdiri boleh kak rasa? Betul bengkak jadi sakit. Sakit. Kalau diambil sakit tu, jalan. Ya. Ada sini. InsyaAllah minta balik tak yang berkursi roda. Pada video kali ini hadir pasangan suami isteri yang sebelum ini pernah jumpa Tuan Azam pada tahun 2022. Kerana sebelum ini pasien tersebut hadir untuk ikhtiar rawatan sakit rheumatoid arthritis atau autoimun kronik. Lumpur berkursi roda setahun pada 2022. Datang ke pusat rawatan 2025 sepenuhnya sihat. Pasien tersebut hadir ke pusat rawatan pada kali ini untuk merawat suaminya sakit lemah badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahi rahmatnya kepada kita semua. Kembali lagi ke channel YouTube Azam Saraf. Setahun duduk di atas kursi roda. Hari ni tuan-tuan, alhamdulillah. Kita datangkan terus narasumbernya datang lagi jumpa saya. Bawa siapa ni? Siapa yang sakit hari ni? Saya pula. Suami Dulu sakit. saya bawa dia. Tengah terbalik pula. Ya, alhamdulillah. Jadi puan cerita sikit hari tu, kan pasien-pasien ni kalau dah sembuh tak jumpa aku dah. Tak tahu hilang mana dah pergi semua. Kan? Tapi alhamdulillah lah, terima kasih walaupun doa. Tapi memang balik memang saya bagi tahu lah, buat rawatan dengan Tuan Azam lah. Untuk nak kalau yang ada sakit macam ni, mainlah kat Tuan Azam insyaAllah. Kan? Jadi setahun akak tak berjalan dulu. Atas kursi roda, kencing, berak, mandi buat dah semua. Ya bang? Ya. Mana setahun akak jalani benda tu, betul-betul kita hargai nikmat sihat kan? Alhamdulillah, syukur sangat. Ini tahun berapa makna akak datang 2002 ni. Betul. Siapa yang menghargai sakit ketika sihat, ketika orang tu sakit tuan. Betul. Boleh berjalan, boleh apa semua nampak. Sekarang ni kau cakap makan apa, kami cukup pantang. Takut tu, takut jadi sakit yang macam tu yang kemudian. Betul. Bawa barang ke apa semua, hati-hati. Jadi isteri suami ni abang ni daripada mana bang? Kedah. Daripada Alustar tuan penderita penyakit RA, rheumatoid arthritis. Jadi maksudnya dalam tubuh akak ni banyak uric acid. Yes. Ada Kolesterol. 1000. Oh yes, radang 1000 kolesterol lah. Itu masa saya jumpa dengan Tuan Azam tu. Ya. Saya kolesterol tinggi, Tuan Azam cek tu. Saya ada bagi apa-apa wasilah ke? Daun bidara, apa-apa ke, garam ke sebagainya? Tak ada. Tak ada, air doa je. Air doa je, botol tu 2 botol. Rawatan kemudian air doa je. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi ini rheumatoid arthritis, siapa-siapa yang ada gaut, tangan bangun pagi tak boleh buka macam tu. Bangun pagi tangan kau tak boleh buka itu. Keras kau. Bermaksud uric acid dan deposit dekat setiap sendi-sendi ni. Betul. Okey. Jadi akak ni rawat dengan saya hari tu, alhamdulillah hari ni dah semakin kurang kan. Air daun ceri sekomah ya. Ya, kena sekomah. Jadi ini membuktikan 1000% air daun ceri tu bekerja dalam tubuh akak ni. Betul. Jadi untuk semua yang ada penyakit, siapa-siapa yang ada penyakit autoimun, amalkan air daun ceri. Ini daripada narasumbernya sendiri. Beritahu korang. Hari ini kita bertuah, Allah buktikan kat kita mukjizat Allah Ta'ala kepada makhluknya, iaitu pokok ceri. Membantu kita dalam rawatan-rawatan ini. Tak semua masalah-masalah ini boleh diselesaikan oleh MRI, X-ray dan sebagainya. Betul. Tak boleh. Berapa tahun akak, berapa lama masuk hospital dalam buat? Saya dengan doktor 8 tahun rawatan. Selepas saya buat rawatan dengan doktor, saya makan steroid. Makan steroid. Morfin. Dan dia buat tester untuk ubat kanser juga pun saya pernah try. Bila saya dah sakit teruk sangat, saya dah tak boleh hadap. Macam mana akak boleh terniat nak jumpa Azam tu? TikTok. Tapi kan sakit tu kan jarang saya rawat penyakit tu. Saya cuba. Nak ikhtiar. Saya nak ikhtiar. Tapi di hati kecil akak dengan suami ada tak rasa ni mungkin ada gangguan lain apa ke? Saya cuba. Saya ada rasa benda tu macam ada juga gangguan. Mungkin ada gangguan lain sebab. Tapi Tuan Azam cek memang tak ada. Semua tu sakit tu daripada kolesterol kan. Kalau saya cakap tak ada lah tuan-tuan. Memang tak ada. Rukiah saya dah baca tak ada. Kerana reaksi tak ada. Tak ada. Tapi kalau saya cakap ada, kalian saya cakap tak ada. Passion nak juga Ustaz, buatlah saya rukiah, saya mimpi. Tak ada.
fikiran je. Tak ada. Dia nak juga bayar aku mahal-mahal tu. Tak payah. Aku cakap, kau tak ada apa-apa, pergi balik je, balik. Passion ada juga passion dia tu. Tak ada. Sedangkan passion yang ada sakit, itu tak mahu kita bantu dia. Ini passion yang tak sakit, nak dirukiah pula. Macam-macam masalah penyakit ni. Masalah sakit lah. Pada bagaimanapun, alhamdulillah hari ini Allah tunjukkan kita mukjizatnya lewat daripada makhluknya iaitu pokok ceri membantu kita dalam rawatan rheumatoid arthritis RA rheumatoid arthritis ini buat makcik yang berada di Marang, Terengganu yang nak jemput saya yang lumpuh yang cadangannya raya haji nanti nak bawa saya ke Marang. Malam makcik dengar live ini bagus. Makcik boleh amalkan ada makcik tengok ni. Daripada kursi roda boleh bangun. Nampak tak? Bukan satu dah ni, dah banyak kes macam ni. Sebelum ni 2 tahun lepas pun ada juga macam ni. RA, alhamdulillah banyak tuan-tuan. Jadi biar video yang berbicara. Jangan saya cakap banyak nanti jadi ujub, jadi riak dan sebagainya. Betul bang Berkursi roda setahun ni Kak Apa perasaan berkursi roda setahun tuan-tuan? Ini sangat kalau semua editor bersamamu ni mengalir mata kau ni. Sedih. Sangat sedih. Mental semua dah. Aku tak dapat editor bersamamu je. Aku dapat editor bersamamu. Keluar TV3, habislah korang nak jumpa aku tak jumpa lah. Minta maaf, mic tu kita letak dekat YT tu kan. Dekat TikTok tak ada. Kerana rakaman penuh audio visual dan juga audio yang kualiti duduk kat YouTube. Tak duduk di YT tak duduk di TikTok. Kalau kalian faham lah, di TikTok tak boleh record, tak boleh apa semua. Jadi ini momen-momen ini sangat langka, sangat istimewa. Semua momen-momen istimewa, semua kualiti kita letakkan pada YT. Jadi tuan-tuan boleh rujuk pada video ni. Video ni direkam. Boleh lihat semula video ini di YT nanti. Sebagai bukti ada pasien kita yang berkenaan penderita penyakit-penyakit yang sekian-sekian dan berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah kaki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit tu ujian. Dalam ujian tu kita kena cari solusi dia. Kan? Walaupun jauh sekali mana pun kita kena cuba. Baru kita tahu hasil dia. InsyaAllah. Betul. Kan Tuan Azam ni bukannya Tuhan, dia cuma perantara. Betul. Kan? Nak penyembuh. InsyaAllah. Kita doa untuk dia bagi sihat. Semoga dia dapat bantu jadi perantara di antara kita dengan Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Semoga impian Tuan Azam nak buka poliklinik keluarga tu tercapai. Amin. Terima kasih banyak Tuan Azam dan Cik Dewi.